tanya-tanya, cukup ke nutrien dalam plastik tu untuk kelas tambahan nanti? Alah Zuri, ni kan coklat je. Lagipun saya remaja lagi kot. Macam-macam ni lah pula buat saya lagi semangat nak belajar. Betul Liza, tenaga tu perlu. Tapi cuba awak analisis balik. Gula berlebihan ni memang bagi tenaga. Tapi sampai bila awak akan rasa cepat penat? Awak perasan tak? Kenapa kebelakangan ni awak selalu mengantuk? Awak perasan tak? Saya ingatkan sebab cikgu lebih lama sangat. Tapi kalau ikutkan memang betul pun. Jadi awak nak cakap yang disebabkan makanan saya ni menjejaskan produktiviti saya sebagai pelajar? Ya, tepat sekali. Remaja ni, badan kita ni tengah fasa pertumbuhan yang kritikal Liza. Kalau kita bandingkan protein daripada telur atau kacang dengan makanan ringan awak ni, mana satu yang membantu pertumbuhan sel otak kita Liza? Mestilah protein semula jadi. Betul. Tapi susahlah Zuri. Makanan sihat ni selalu membosankan. Macam mana kita nak cipta satu rutin makan yang sihat tapi masih style untuk remaja macam kita? Itulah cabarannya. Kita tak perlu berhenti makan sedap Liza. Cuma kita perlu menilai kuantiti dan pilihan. Contohnya, awak boleh tukar coklat awak ni kepada makanan yang lebih berkhasiat. Betul juga. Kalau saya tak jaga sekarang, saya sebenarnya tengah menempah penyakit untuk masa depan. Okeylah, separuh plastik ni saya simpan. Saya beli apple dekat kantin sekarang. Bagus Liza. Itulah langkah pertama menuju gaya hidup berkualiti. Jom. Amalan pemakanan kanak-kanak. Baik, mari kita teliti fasa kanak-kanak dahulu. Terdapat 6 aspek utama yang perlu kita faham dan pelajari. Okey, aspek pertama, keperluan kalori dan nutrien. Setiap kanak-kanak mereka memerlukan nutrien dan kalori yang berbeza mengikut umur masing-masing. Sebagai contoh, kanak-kanak yang berumur 1 hingga 3 tahun, mereka memerlukan sekitar 1000 hingga 1200 kalori. Manakala kanak-kanak yang berumur 7 hingga 9 tahun, mereka memerlukan kalori sebanyak 1800 kalori sehari. Jadi, kita perlukan nutrien mikro seperti karbohidrat untuk tenaga, protein untuk tisu dan lemak untuk otak. Jadi jangan lupa nutrien mikro seperti kalsium, zat besi dan vitamin A, C serta D untuk imuniti badan. Seterusnya, ketidakseimbangan nutrien. Ketidakseimbangan nutrien ni maksudnya apa akan jadi bila kanak-kanak ini tidak mendapat nutrien yang seimbang. Okey, pertama kanak-kanak akan menjadi kurang zat yang akan menyebabkan kanak-kanak ini terbantut ataupun anemia. Tapi apa akan jadi kalau kanak-kanak ini berlebihan zat? Kanak-kanak ini akan jadi obesiti seawal usia muda. Okey, apa faktor yang mempengaruhi kanak-kanak tersebut? Pertama adalah persekitaran. Persekitaran sebagai contoh, ibu bapa suka makan snack, maka anak pun akan ikut suka makan snack. Selain itu, pengaruh rakan sebaya dan juga iklan makanan segera yang berluasa lah di media sosial juga memainkan peranan yang besar. Seterusnya, makanan berkhasiat. Suku-suku separuh. Kanak-kanak digalakkan untuk menggunakan panduan pinggan sihat iaitu suku-suku separuh. Suku-suku separuh tu apa? Suku-suku separuh ni iaitu suku pinggan tu untuk karbohidrat iaitu nasi, roti, pijirin dan sebagainya. Manakala suku yang lain pula untuk protein seperti ayam, ikan, telur dan sebagainya. Dan separuh untuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan paling penting, kita hendaklah tambah produk tenusu yang baik untuk kalsium tulang kanak-kanak. Seterusnya, kesan pemakanan sihat. Okey, apa akan terjadi bila kita jaga pemakanan kita? Okey, pertama sekali, fizikal kita ni akan mencapai tahap ideal. Prestasi akademik kita meningkat kerana kita lebih fokus, lebih fokus dan emosi kita lebih stabil. Seterusnya, etika dan amalan. Okey, etika dan amalan ni apa? Maksudnya, cara kita nak mulakan makanan kita tu. Maksudnya, basuh tangan, duduk dengan tertib dan amalkan mindful eating iaitu kita makan tanpa gunakan sebarang gadget pun supaya kita sedar apa yang masuk dalam perut kita. Macam tu. Seterusnya, amalan pemakanan remaja. Disebabkan remaja tengah membesar dan mengalami kematangan seksual, tenaga yang diperlukan sangat tinggi. Remaja lelaki memerlukan sehingga 2,800 kalori, manakala remaja perempuan memerlukan sekitar 2,200 kalori. Pengambilan protein sangat penting untuk membina otot remaja, manakala zat besi pula sangat penting buat remaja perempuan untuk menggantikan kehilangan darah semasa proses haid berlaku. Disebabkan remaja sudah mempunyai kuasa untuk memilih makanan sendiri, masalah timbul di mana remaja mudah terpengaruh dengan imej tubuh di media sosial, menyebabkan segelintir remaja sanggup tidak makan disebabkan hendak kurus.
di samping itu ada juga budaya lepak di kafe-kafe dan gaya hidup yang sibuk, remaja yang sibuk sampai tidak mengambil sarapan. Kesannya amalan pemakanan yang tidak sihat ini menyebabkan gangguan makanan seperti anoreksia ataupun bulimia, anemia, kurang darah yang membuatkan remaja nampak pucat, obesiti serta pengambilan minuman-minuman manis seperti tea life, Zeus coffee, Aicha dan sebagainya menyebabkan kulit menjadi kusam dan remaja menjadi cepat letih. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, remaja tidak boleh tidak mengambil sarapan kerana sarapan itu penting untuk perkembangan otak. Yang kedua, remaja perlu menunggalkan snack-snack yang tidak sihat kepada snack yang sihat seperti yogurt ataupun kekacang. Seterusnya, hidrasi. Remaja perlu memastikan remaja cukup minum air kosong iaitu 8 gelas air kosong sehari dan mengelakkan pengambilan minuman kafein yang berlebihan. Seterusnya, pengamalan piramid makanan Malaysia 2020 mengikut aras yang betul, di mana pada aras pertama, aras yang paling bawah merupakan sayur dan buah-buahan. Aras ketiga, 3 sajian sayur dan 2 sajian buah. Manakala pada aras kedua pula, barulah karbohidrat. Aras ketiga merupakan protein dan tenusu, dan aras keempat, aras pada puncak menunjukkan pengambilan yang paling sedikit iaitu lemak, minyak, gula serta garam. Baiklah, seterusnya komposisi badan kita. Okey, apa itu komposisi badan? Komposisi badan ni ialah peratusan komponen utama dalam tubuh badan manusia yang terdiri daripada tulang, lemak, air, massa otot dan juga organ dalaman. Okey, apa kepentingan kenapa pentingnya kita faham komposisi badan kita? Okey, pertama sekali sebab kita nak berikan banyak impak positif kepada kita, dan seterusnya kita nak meningkatkan kualiti hidup. Okey, apa kepentingan komposisi badan? Okey, pertama sekali kita nak menilai tahap kecergasan. Maksudnya, bila kita faham apa itu komposisi badan, maka kita boleh menilai tahap kecergasan dalam tubuh badan kita. Okey, untuk memastikan otot pada tahap ideal untuk metabolisme yang lebih tinggi. Sebagai contoh, tahap ideal massa otot bagi lelaki adalah 40 hingga 45%. Itu untuk lelaki. Dan untuk perempuan 35 hingga 40%. Jadi kita boleh faham bila massa otot lebih tinggi, maka dia akan membantu meningkatkan metabolisme badan secara semula jadi. Seterusnya, menjamin kesihatan optimal. Kenapa? Sebab bila kita faham apa itu komposisi badan, kita akan lebih mudah untuk memantau, mengawal lemak untuk melindungi organ dan juga mengurangkan penyakit berisiko. Seterusnya, mengurus tenaga dan hidrasi. Kenapa? Sebab dia akan membantu mengawal kalori dan mengekalkan fungsi biologi melalui hidrasi yang betul. Okey, sebagai contoh, kita perlukan 10 hingga 15% berat total tu. Jadi individu ni dapat memastikan pengambilan nutrien tubuh tanpa menyebabkan pengumpulan lemak secara berlebihan. Seterusnya, komposisi tubuh yang ideal ni dapat dicapai sekiranya kesemua komponen tadi tu iaitu air, tulang, massa otot, organ dalaman dan juga lemak tu berada dalam julat peratusan yang disyorkan berdasarkan jantina dan tahap kecergasan. Sebagai contoh, lelaki proteinnya 55 hingga 65%, air pula 40 hingga 45%, otot dan lemak hanya 15 hingga 20%. Itu untuk lelaki. Jadi bila kita kekalkan keseimbangan antara komponen-komponen ni, badan bukan sahaja nampak sihat tetapi berfungsi pada tahap prestasi yang paling efisien dan terbaik. Jadi jaga komposisi badan masing-masing. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang keseimbangan tenaga. Apa itu keseimbangan tenaga? Keseimbangan tenaga merupakan konsep perbandingan antara jumlah tenaga yang masuk melalui pengambilan kalori daripada makanan dan minuman dengan jumlah tenaga yang keluar melalui metabolisme badan serta aktiviti fizikal. So, secara ringkasnya, berat badan akan kekal stabil apabila tenaga yang masuk ni adalah sama dengan tenaga yang keluar. Manakala keseimbangan positif ni pula berlaku akibat daripada pengambilan kalori ni berlebihan berbanding pembakaran tenaga, dan hal ini akan menyebabkan peningkatan berat badan ataupun risiko obesiti terjadi. Apa itu pula keseimbangan negatif? Keseimbangan negatif ini pula terhasil apabila tenaga yang dibakar melalui pengambilan kalori ni tenaga yang dibakar melalui pengambilan kalori akan membawa kepada penurunan berat badan sekaligus menjadikan pengurusan imbangan menjadi faktor dalam mengekalkan tahap kesihatan yang optimal. Maksudnya keseimbangan negatif ni berlaku apabila tenaga yang dibakar tu lebih banyak berbanding pengambilan kalori yang diambil dan akan membawa kepada penurunan berat badan. Keseimbangan negatif ini juga akan menyebabkan tahap kesihatan tu berada dalam tahap optimum.
Oh, macam tu. Jadi kawan-kawan, kesimpulannya kita kena balik pada piramid makanan balik. Sayur dan buah kini berada di bawah dah, bukan karbohidrat lagi. Ini perubahan drastik yang ramai remaja masih lagi tak sedar. Betul tu Zuri, amalan sihat bukan diet untuk seminggu dua, tapi ia merupakan gaya hidup. Kurangkan air manis dan lebihkan air kosong. Lihat visual pinggan suku-suku separuh ni. Ini adalah simbol penyelesaian paling mudah untuk kita amalkan setiap hari. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.